ولا ينبغي أن يرضى بصلاة منفردا البتة فإن ترك الجماعة يخشى عليه آفات كثيرة وقد رأينا من تشوف عقله في خلوته ولعل ذلك شؤم اضطراره على ترك الجماعة. Artinya dan seyogyanya ia jangan ridha dengan sembahyang sendirinya sekali-kali dengan tiada berjamaah itu. Halaman 5 ya. Artinya dan seyogyanya jangan ridha dengan sembahyang sendirinya sekali-kali dengan tiada berjamaah. Nyan orang kalu. Orang tamang dalam khulwah, nyan lewa nyan bek galak temayang tidur. Kibancit bergalak temayang jamaah. Maka bahwasanya dengan sebab ia meninggalkan akan sembahyang jamaah itu, ditakuti atasnya dapat bala yang amat banyak. Ya, ke orang khusus orang khulwah. Nyan lega nyan bek kita mayang secara munfarid tidur tetapi kita mayang jamaah. Bila ketinggal jamaah, nyan peken bahaya ya banyak. Ditakuti dapat bala yang amat banyak. Bahkan sungguhnya telah kami lihat akan seorang yang berubah akalnya di dalam khulwahnya itu. Dan mudah-mudahan yang demikian itu dapat celaka sebab ia meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu. Ya, nak raya masalah je dengan sebab tinggal teman jamaah je ke mengubah akal. Nah tidur orang bukan wati ke keluar hana teman jamaah sehingga bukan mubah akal. Mana je bukan teler juga tadi. Hana normal akal. Gara-gara ketinggal jamaah hana ke jamaah. Dan lagi kata syekh kita yang tersebut itu, wa yanbaghi ay yakhruja min khulwatihi li salati jama'ati wa huwa dzakirun la yaftaru an dzikrillah wa la yaksuru isala tarfi ila ma yara wa la yasgha ila ma yasma'u lianna quwwatal hafizati wal mutakhayyilati kal lawhi yunqashu bi kulli mar'iyin wa masmu'in fataksuru bidzalikal wasaisa wal hadisan nafsi wal khiyala. Artinya dan seyogyanya bahwa ia keluar daripada khulwahnya karena sembahyang berjamaah itu padahal membanyakkan akan zikir Allah Ta'ala. Waktu kita biar pada 4 khulwah kena ya teman jamaah, nyan abah banyak selalu menzikir. Ya. Sekira-kira tiada sunyi ia daripada zikir. Baik butuh dah zikir, kuat Allah. Dan jangan membanyakkan melepaskan akan penglihatan matanya itu kepada tiap-tiap sesuatu yang dilihatnya itu. Waktu tebik dah kalau kena jamaah nyan mata baik kalon-kalon ho yang galak. Baik tu apa yang kalon letinan. Dan lagi jangan ia mendengarkan kepada sesuatu yang didengarnya itu. Apa mentong yang dah dengar mesti berkena tu ataupun nak orang pegang-pegang apa. Nyan tanya baik peduli ke nyan. Karena kuat hafaznya dan kuat khayalnya yang di dalam hatinya itu. Seperti loh, iaitu yang tersurat dengan tiap-tiap yang dilihatnya.
Karena kan menyuruh terbit tajak jamaah tak dengar apa yang tak dengar. Hanya mau tingkat kena tabi. Lagi umpama Allah apapun tulis, ketika tulisnya payah kado. Dan tiap-tiap yang didengarnya itu maka jadi banyak dengan sebab yang demikian wiswas dalam hatinya. Ketika dengarnya kaitahnya latih kaitah je. Nyan kurang khuluah orang kalut. Dan jangan banyak cita-cita di dalam hatinya. Bukan tak cita-cita dalam hati. Dan banyak khiyal di dalam hatinya, baik. Dan lagi kata syekh kita yang tersebut itu, wa tahidu ay yahdura jama'ata. Wa tahidu ay yahdura jama'ata bihaisu yadrukul imama wa yansarifu ila khulwatihi dhakiran wa yataqi fi khurujihi istihla'a nadhril khalqi ilaihi wa ilmihim bijulusihi fi khulwatihi faqad qila la tatma'u fil mandilati 'inda Allahi wa anta yuridul mandilata 'inda nasi wa hadha aslun yafsudu kathiran minal a'mali idza ahmala wa yasluhu bihi katsirun minal a'mali idza tubira dhalika hadha mahtarahul imamus sahruradi fi awarifil ma'arif. Artinya dan seyogyanya ia bersungguh-sungguh bahawa hadir akan sembahyang berjamaah ia dengan sekira-kira mendapat ia akan takbiratul ihram serta imam itu. Dia orang keluarnya bom tunggu-tunggu bermompok teman jamaah tapi ngaimum hanya bermompok takbiratul ihram tiga-tiga ngaimum. Bem telak-telak jamaah ni ada kena dia mompok. Jadi orang keluar hanya benar bermompok jamaah bermompok takbir taharum ngaimum. Hendak tanya sendiri le tak cip pahala bermompok daripada orang ngaimum Perken takbiratul ula ma'al imam yang lebih get daripada tiba kali haji dan daripada tiba kali umrah. Tak ikut imam teman jemaah bermompok takbiratul ula, takbiratul ihram yang lebih get daripada 1000 kali haji dan 1000 kali umrah. Yang lebih get lam daripada bersedekah satu bukit bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Nama tanya be gunung Uhud dah cak dalam sedekah. Nya nak raya tak pahala memompok takbiratul ihram ikut imam. Ke memompok fadilah taharum ke? Nak kai bawah teh tu. Nak kai bawah teh. Nak kai bawah teh atas nama anak jemaah. Je. Imam. Hai mana tu? Ikut imam dia kan orang gedang di imam, nya kena ke imam juga nak ikut ni. Hai mana menyemak imam dah mai imam kat kajelah hanya. Kecuali hana kena dah imam. Hana kena dah imam yang kena bukan ada alilah. Ada kontas ikut yang kon Jumaat. Yang kon Jumaat hana kena dah ke imam ni. Jadi bukan gaknya hana mumpuk fadilah jemaah, hana mumpuk fadilah taharum cing imam. Gaknya ke imam. Munnya ba Jumaat, nya hana tah Jumaat, nya hana kena dah ke imam le imam. Jemaah rumah dah teman jemaah dengan wina ngana. Mumpuk je fadilah taharum je. Namanya rumah dah teman nya hanglah fardu kifayah ke? Fardu kifayah. Apa? Bukan kepegah menyetinang dalam kitab 200 Nasihin megah tenan. 3 lam imam habis ke baca Fatihah.
Hati ikut imam tanya dan imam baca Fatihah gohlau kamin. Nya tanya mentong ke kia dalam orang imam pok fadilah taharu. Maka banyak waktu ni. Kan. Nah pendapat si hingga bukan habis bukan 3 halam rukuk. Dia pendapat yang kuat menang. 3 halam imam habis ke baca Fatihah. Maka ji tanya waktu mentoi tak ikut imam. Tak ikut imam 3 halam imam bukan kadang imam dah kamin kan tak takbir ju dah. Tak takbir ju Allah Akbar tak ikut bukan amin supaya ngak mompok fadilat taharum. Menyo kabih amin imam nya hana mompok le fadilat taharum. Katanya tak amin takbir le dong le kena amin ji. Ale amin tu Allah takbir. Bapa ngak timbang ju. Hana masbuk lah. Masbuk Fatihah. Menurut saya tu imam bukan perayat kami tu. Menyo Quran tu tergedi tanya bukan balik tak kebinya tu. Mompok baca Fatihah. Nya tanya kau masbuk. Apabila kabeh ini ayat ini mungkin tak kuat dengan ada pada Fatihah ataupun tak kabeh Fatihah. Menurut orang. Maknanya menurut pajan tanya ke imam. Saya tak ikut ni baca kenamin. Baca kenamin kita ganjil dulu. Ayat. Ayat ni tanya masuk ke yang tadi telah nak kiamat tu, memang tu kan hanya tak kabeh Fatihah kalau tak kuat di orang minum. Mana dalam hai bukan oleh kenaminnya imam baca Fatihahnya baca ayatnya bukan ikna wate katanya menyo baca Fatihah bukan menyo puan baca Fatihah habis tapi hana baca ada baca tunal lah lain Ini sudah sampai Fatihah. Habis baca Fatihah tergantung baca sih kadang-kadang sebenarnya baca ayat tapi tak nampak mata. Bukan ukurannya mana je menyo tingkira je habis dah baca Fatihah. Nyan tanya bukan jatah tu habis dah baca tapi bukan terpelalai lain. Ada kala tak ia mara tu. Ada kala dah cucuk tu nak lam. Hanya anak tanya standar. Standar menanti takbiratul ihram. Ilmu baca ya. Saya pemacam takbiratul ihram. Saya langsung kita ke Fatihah, ke bismillah. Ya ke ta'awud berarti kita mendalilkan dengan sunnah ya. Ya ke Fatihah ya. Apabila ilmu berhukum saya Fatihah habis. Betapa habis Fatihah ataupun langsung dah berhukum ini. Munyo kuan habis bacanya bukan pas dah rukuk aja. Ngamun puakan. Gah apa benar bukan terjadi ile tu munyo kuan tu nyan bukan kau kuanyan. Munyo Quran lekatnya nyu baca Fatihah habis. Tapi hana baca lain lain yang kau masbuk. Kau mana je mana wajib habis baca Fatihah. Yang taknya berdoa rakaat. Kurang yang lekatnya menyu baca Fatihah habis. Tapi lain ada kala ke iam karo. Tapi menyu lain dalam berbuat bagian. Kadang-kadang banyak lain luar maya. Ini pada lepas main, tak tadi ini bertemu dengan taharuh dengan tiga orang. Mana ada yang pula? Untuk benar kader kami ni. Nak kira melalaikan hanya puluh kiamat tu. Masbuk ya. Tak kiamat masbuk, kau masbuk dia leh tak kebi. Lepun tu ikut nyan ke bana ke lalai ke orang lain ni. Lalai yang lain kan bukan hana mumpok pada taharum ni mana. Taharumnya kau pahala kau ayu. Makanya masbuk sih ka. Telah tak kebi. Ya nabi pada hari itu. Kan kalau yang ketiga, mana dia kata kebi ni ilmu terkuat. Nya orang tu langsung terkuat anak Fatihah. Tamah rakaat ataupun hana tamah rakaat. Menyo tanya masbuk hana pah tamah rakaat. Menan takbir rukuk aja.
Hana baca macam tu. Tuh nanya kanan Allahu akbar takbir, Allahu akbar rukuk imam. Nyan tanya bismillah hana baca takbir rukuk tu. Nyo dah baca dalam Fatihah tinggal imam tidak tu. Nyan tanya wajib dah makan tak? Yang kakaknya. Tu tanya. Hana wajib duduk jauh. Bahkan hana tunat. Mana ada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bukan Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Benar dua go takbir. Anda hana dua go takbiratul ihram entah yang wajib. Yang wajib nan takbiratul ihram. Ada takbir Allahu akbar. Ku aja benar hana takbir le je. Dia dah makan dua go cil lebih get. Nyan kakek ada bawa. Jadi perken ke masbuk ke kia agaknya mompok akak imam. Nyan apabila mompok imam berkemompok imam ba rukuk dan bermompok temak ni lah imam. Fatihahnya walaupun hana baca, adapun baca Fatihah ubim dia baca. Nya baca Fatihah. Gara-gara baca Fatihah benar. Babi Fatihah tu tambah kan. Hana tak imam hana baca Fatihah je. Tak bodoh orangnya baca Fatihah je. Gua habis ambal kena baca Fatihah kagak rukuk. Menyum tidak dia hana bukan tapah dah tu kagak tidak je mu. Tanya hana habis Fatihah, nya wajib habis Fatihah. Jadi tanya menyo tak ikut imam, nya imam hana tak tuai. Hanya imam kata tuai kon tak tuai. Jadi kata ni. Nya imam berkata tu biar bergah pala imam tu main Jumaat kata. Imam nuhu Jumaat. Hana baca Fatihah. Nya tayang go mah. Tayang go. Nah, kasi pat likod na. Yung kaya imum hana tatuwi ju. Si hana jilah ada yang ke imumnya bandar rewi ucap dia. Daripada hana pok pokon yang baru ju baru ku. Jadi menan je pokon mompok pokon rakaat kekia tanya mompok akak imam tina pengangan. Bermompok pokon imam ba rukuk bermompok temanina. Ayalam kita nyonya pokon bek laleng ngata lain wati imam baca Fatihah. Nak wati baca Fatihah tip katanya nyer baca habis. Tapi tak cok atau nak lam. Nya ke masbu. Itu atau nak baca ibtidah ni tu. Pada baca ibtidah tu hana habis dah baca bukan Fatihah alam terdengar Fatihah mu gak rukuk. Dia dapat habis baca Fatihah nya kagak tidak mu. Nya menyut ke ala leng ora tu nak nya wajib habis Fatihah. Habis Fatihah mu kagak tidak tu kakak perke menyut ke di mu kagak tidak tu nya tanya dah hana rukuk le je. Tapi rukuknya dekat arah. Rukuk tujuh je tak. Balik dah takbir bukan Allahu akbar. Terbaca ibtidah. Baca ibtidah men terbaca Fatihah. Terdengar Fatihah mu kau rukuk. Hanya bukan tanya Fatihah hana habis lah. Jatah dah habis mana gagal dah baca ibtidah. Kagak tidak mu sami Allah mahamidah. Nyan tanya hana pihak tujuh le. Hana pihak rukuk le. Nabi kata kita tinggal rumah tak kira apa dia. Nah dia baca bacanya. Jadi Allah Akbar kabira. Tinggal lah. Ada kene kita langsung ni udah ke dia. Habis membawa baca. Nabi dia tidak. Nyapa harus terpahami sih dia. Mana wajib dah baca Fatihahnya kada ibtidah dah baca mana? Ibtidah dah baca mana pada muka kalimat ni. Mantap Allah Akbar kabira. Dia tak bawa.
Kuan tak boh hayat lah kan. Dia membayi mu ke rukuk, tak boh hayat tu wajib betul. Nyen rukuk aja. Dia masuk nyata itu imam. Kadang kamu temu baik tidak. Nya pergi tak ke baik tidak ataupun kapan nak berlaku. Kita ikut kadang temu baik tidak ataupun batu tujuh. Masa kita kira pun langsung dah tujuh ataupun kapan waktu sudah warga ayam selanjutnya. Mana tengki air tak ikut laju. Tanya hanya kira apa lah. Yang kira tanya untuk ke dia bukan dia akad. Tema bukan menyu tak ikut kena batang lebih hegat bukan lebih le umpo jemaah. Hamti wote damen jemaahnya kata je tu ni. Yo dia. Ya akad hanya kira tanya lah tu. Anda bertuju je cik, imu nak tuju Allah Akbar, tuju je ni. Teman biasa orang ngepas yang katina je. Bawa tingkat le. Tuju ni mu kalau dia mati biar tak tuju. Punya apa? Jangan pada tuju ni kalau dia ka dua antara dua tuju. Ku tak duduk je rumah yang pada tuju ni. Tak duduk je. Sebab tinam demu ni. Ni kacau macam ni kontak ko ba tak ko. Kacau macam. Jadi tinang ke orang nak jepas tu dia je. Apa macam-macam orang tu. Bukan macam-macam apa. Hana rupa punya apa ke? Ada orang nak terbahagian orang wati mumpuk imum bak tahiyat kena le. Pada akhir. Ya tahram dia kau dah kebi je mumpuk pasal jemaah. Nya hana le kepas talimu. Tengok le tino nak cik dia je. Tino tengok le wati temayang tok begal. Hinyo tu. Nanti tak bayang-bayang orang nak je lagi je kau dah babah tebiak lalu. Tu kau dah kan kita mau mana bala assalamualaikum. Kita kebi temayang. Padahal bukan untuk lihat yang ngampok fadilat jemaah. Atas nama goh ke talim imam mentang tah apakah ngampok fadilat jemaah. Nanti mana dah tak ikut je bukan Allahu Akbar. Kita lihat imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya katanya kamu pok fadilah jemaah. Baca aja iftitah ni boleh lah. Nampak dah tayyam tadi. Menan dah takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya tanya lanjut je baca iftitah je. Fadilat bukan jemaah kana tanya boleh. Fadilah jemaah bukan temayang lanjut je. Agi orang masbuk buat temayang Jumaat. Kau nanti kata di tu orang masbuk Jumaat, nyu kata latnya hanya je ali. Menyom ti masbuk tabah rakaat, nyan bukan budah tabah rakaat tu. Tanya masbuk orang Jumaat. Tuh ni yang kenan imam ka budah rakaat kedua. Nya tanya tu talimu mudah tak rakaat tu. Memang tu dia bak tadi bak daya ke. Bunyi masbuk pada yakinnya. Nya tu pekan taniat teman Jumaat. Sali fardhu Jumaati. Rakaat ini. Tu mudah rakaat lah melu. Jadi taniat sali fardhu Jumaati. Tu temayang rakaat. Nya kanya gehim dalam kitab nak gehim penan dia katanya buat ibadah katanya. Taniat lain dan buat lain apa. Nya kanya temayang bukan masbuk. Yang mumpuk imam bak tahiyat, bak temayang orang Jumaat. Geniat temayang Jumaat tapi buat temayang lahu. Sebab mana tu? Maka pun taniat Jumaat je tu, taniat lahu je kan. Kau nanti tak tanya. Hanatah lahu. Hanatah lahu sebabnya imam Jumaat go talim dah. Kalau mesti buat daya ke ya, nak bawa hukum dia nyanyi. Ada? Bawa hukum dia yang kedua. Rakaat kedua. Pokoknya punya hana mompok tak apa rakaat ngai imam.
Nyan bukan hana Jumaat. Sebab dia Jumaatnya je bukan pun niat bukan ban bukan anggota 40 di Jumaat. 40 roh Jumaat. Atau cara je kan 40 roh ahli. Ahli takbir Allah Akbar, ahli sembahyang 2 rakaat, parak je mu betul-betul. Han sembahyang parak je. Nyan tah Jumaat benar. Dalam dia mana tu balik sembahyang tah Jumaat kayu import, parak je. Sembahyang ke roh je. 2 rakaat tak ada mangkat je. Nyan tah Jumaat. Pakat mendu menyu no sembahyang mendu tiga kena orang 40 agaknya mendu. Dengan mu tu roh. Nyantah Jumaat. Tema tak benar menyum tidur batul dengan kawan yang batul sembahyang. Nya tanyo lain tidur nyantah Jumaat ji. Jadi syarat perkentah Jumaatnya tabah Jumaat. Perken berjamaah. Tabah rakaat. Perken cara Jumaatnya berjamaah 1 rakaat. Yang syarat. Nanti akan kedua nya ndak hana jamaah ni kaji tak parak-parak you know. Dia 40 rohnya nyan perken parak entar talim roh. Ho yang je. Mata tidur mentang kawannya apa nyangka mentabah nak teh Jumaat ni. Walaupun dia tanya kata omah ni. Pemain mah kamu bukan niat adalah tidur anggota tanya nak teh Jumaat. Batul sembahyang balik mana. Hanyalah bukan terjadi habna orang masbuknya kanya masbuk tabah kan. Kong ka budah apa tu? Abang kebedah alih talimu kebedah bakan. Ibadah orang lain ikut orang alam. Tahlam tah Jumaat alam nya. Ibadah orang lain ikut alam nya mana-mana juga atas nama mompok ikut tabah jemaah. Kata tabah bakan. Nya menyum ti tergedi Jumaat nya entah. Tapi ini yang ikut kan yang di hana di demo kebanyakan yang ikut kan. Nya entah? Yang ikut. Nya ke geni orang yang kemo. Orang yang perkemantan masbuk benar bukan? Soalnya hana ini dia orang demo. Hana mata lah. Yang penting makmum apa ini. Sebab benar dasar ji didik ka perken yang dasar ji baik imam perken baik imam amil benar. Baik imam dasar. Menyutah perken jamaah perken Jumaat. Nya orang ikut-ikutnya ikut-ikutnya tetap teh. Ya, jadi nyo matalah kalun khuluah. Kurang kalun, mata nyo nak kalun ke apa nyan. Kalau tulis hendak tak pasal dah pun kada rupa je. Jadi jamaahnya bawa nyan je dekeun palai data penting dah. Ni orang yang hana jamaah sehingga bahkan berubah hakai. Berubah hakanya bahkan teler perkara ini. Dalam seyau ianya bahawa ia keluar daripada khuluahnya karena sembahyang berjamaah itu padahal membanyakkan akan zikir Allah sekira-kira tiada sunyi ia daripada zikir. Dan jangan membanyakkan melepaskan akan penglihatan matanya itu kepada tiap-tiap suatu yang dilihatnya itu. Dan lagi jangan ia mendengarkan kepada sesuatu yang didengar itu. Ini kali benar. Tapi bawah ulama ijtihadu benar. Artinya dan seianya ia bersungguh-sungguh bahawa hadir akan sembahyang berjamaah ia dengan sekira-kira mendapat ia akan takbiratul ihram. Nya tak benar betul. Jadi uang keluarnya leganya ketemuan jamaahnya memompok ikut takbir bukan memompok takbiratul ihram ilmu. Maka apabila memberi salam imam dan berpaling ia daripada sembahyang, maka berpaling ia kepada khuluahnya, padahal membanyakkan akan zikir Allah itu. Jadi menala talim temayang kena maka
Nyan orangnya langsung pada tempat kalut juga dia. Hana wedik dina pada tempat jamaah. Menang Assalamualaikum langsung gudih pada tempat kalut. Itu dia mendikir tema awaknya. Tu ang bai bang di bang tu bah menalam tak. Ya, jadi dikir bukan dia kan amalan khuluwahnya dikir. Dikir sebanyak-banyaknya. Dan seyogyanya ia memeliharakan pada ketika ia keluar daripada khuluwahnya karena sembahyang jamaah itu daripada suka ia dilihat oleh orang kepadanya. Nyambek cit. Tapi lah tanya bukan mati kalau le orang kepada katanya ambek tempi galak kepada kalau katanya. Bangga bahawa ia berkhuluwah. Nya hang kebegala. Dan jangan ia suka supaya diketahui oleh orang kepadanya bahawa ia duduk di dalam khuluwahnya itu. Bek galak cit bukan kalut tanyonya bukan hidup pura bogo. Nyutuahna bukan jihlam bukan. Patulam bukannya kirim. Nya kalbel-belah je nah. Selfie lah. Karena yang demikian itu membawa kepada suka kepada manusia. Jadi hang bergalak ke manusianya, bergalak ke Allah. Maka sungguhnya telah dikata oleh ulama, jangan engkau loba di dalam martabat ketinggian itu pada Allah Taala itu. Padahal engkau berkehendak martabat ketinggian pada manusia itu. Baik lagi tanya bukan baik galak lagi tanya. Perken tamita ketinggiannya tamita ketinggian makhluk ngetebab tamita ketinggian Allah. Tujuan untuk khuluwahnya tanya minta martabat Allah. Nya gara minta martabat Allah nya bukan baik tapi tamita gah manusia. Bang Allah entah. Bah baik terrupa dia tahu dia uji dan kan dia nya bang. Dan inilah asal kebanyakan yang binasa dengan dia beberapa daripada amal manusia itu. Apabila dibiarkan seperti yang demikian itu. Yang menyunakannya bukan berita bau untuk khuluwahnya. Nyan amalan goknya nyan bukan hana pahala. Dan jadi baik segala amal manusia itu apabila dipeliharakan akan iktibar yang demikian itu. Kita jaga bukan agennya hana ada pegah-pegah bawa. Hana pamer-pamer tanya tentang khuluwah benar. Nya lagi nya dipelihara amalan ko nya. Mumpuk pahala penuh. Dan sekalian yang tersebut itu iaitu yang dipilihi akan dia oleh Imam Sahruradi di dalam kitabnya yang bernama Awarifil Ma'arif. Nyan amalan yang laginya khuluwah yang hana berita bapa orang yang hana berkumpul bapa orang nan. Yang dipilih oleh Imam Sahruradi. Dalam kitabnya Awarifil Ma'arif. Dan lagi kata syekh kita yang tersebut itu, wa amma salatul jumu'ati fadhahaba qaumun ila annahu la yakhruju ilaiha lianna khuruja minal khulwati limulaqatil khalqi fihi tafarruqal qalbu ala Allah allati hiya ruhul ibadah faman kana fi khulwatihi majmu'ul himmati wa hudurul qalbi alaihi kana salatuhu fi khulwatihi aula. Adapun sembahyang Jumaat itu maka menjalani setengah kaum kepada bahwasanya orang yang duduk di dalam khuluwah itu jangan ia keluar daripada khuluwahnya itu kepada masjid tempat sembahyang Jumaat itu. Ya, nacik ramai oleh sebahagian orang yang khuluwah. Leganya terlama dalam kalutnya hanya ajak Jumaat.
Sembahyang Jumaat maka menjalani setengah kaum. Kaum yang berkenaan yang amal hai ulama ciknya. Kepada bahwasanya orang duduk dalam khulwah itu jangan ia keluar daripada khulwahnya itu pada masjid tempat sembahyang Jumaat itu. Karena keluar daripada khulwah itu kepada sembahyang Jumaat itu, padahal ia mendapatkan itu akan beberapa makhluk di dalamnya mencederai akan hati. Sebab berarti kejap baju maknya mompok manusia-manusia itu nanti ngajak kepada alu hati ya nanti. Yakni tiada hadir hati kepada Allah. Bukan otoh kenam tu, bukan kekalan orang tu. Kalau orang tinan tu bukan berapa nanti. Kahana hadir hati ke Allah ni. Yang iaitu ruh bagi segala ibadat. Hadir hati ke Allahnya nyan roh ibadat. Maka barang siapa di dalam khulwahnya itu berhimpun himmahnya dan hadir hatinya di dalam berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala itu, maka adalah sembahyangnya di dalam khulwahnya itu terlebih aula daripada sembahyangnya di dalam Jumaat dengan banyak yang jadi ia bercerai-cerai himmahnya. Dan jadi tiada ia hadir hatinya kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya itu. Menyo kejap bak temayang hana tetap hati. Hana hadir hati. Wihu hati. Menyo kejap bak Jumaat. Menyo kejap bak Jumaat lekanya hana khusyuk. Menyo kedua dalam khaluatnya lekanya khusyuk atas hati menghadap dengan Allah. Nyan ku orangnya hana pergi bak Jumaat. Orangnya dia tanya ini tak kena siapa bukan ni hana dia bukan bah bukan dalam ada ya. Banyak waktu tanya bagaimana hanya di tu kami kat Jumaat. Ini apa? Waktu sembahyang tu tanya berjamaah. Hanya juga kami kat. Hang ke tapi keluar dah. Tapi menyo nyan hanje li, menyo jamu ni no. Apalagi menyo tu bukan tempat-tempat khaluatnya bak tak tempat juga nak. Duduk le juga nak bukan nyah gitu. Itulah hal lu tiba bantuh telimu macam ni. Tebang temayang mah bukan temayang ketujuh nak cuci dia aja. Mudahan bukan tu te ketujuh. Bukan ijiannya buka hai batanya benda ber kahana apa je. Hai nanti tak buat kampung tino nanti dah dengar badanku nanti tu dah hanya melapi. Ingat bukan kagak buat kan idai gawat ci idai hati no dengar nya bantu je. Nanti je temayang menan. Ulai bukan abang kata tanya tu kau tuju tina ije tak ke pindah tak nya nanti. Ala gitu tu. Nya nanti nya gitu. Tu waktu man tuju nya buka. Tanda mana tuju tetap dah hana melapi. Nyum lepik dah nya kan atas mayang. Lagi orang pakai cadar tiba jauh. Orang pakai cadar. Kerana apa dia buat cadar lagi? Kita lihat ada cik. Mana temayang orang cadar-cadarnya mesti tutup dah je nya atas mayang. Jadi orang bukan orang cadarnya waktu temayang ke ban. Tu game dia bukan getup hidung aja, agaknya aja. Menyo hidung hana apa nak melapik, yang hanya melapik tu. Nanti dia bukan yang pakai hawinau ni. Pakai hidung bukan masker lam, pakai nanti tu hidung agaknya. Nyo melapik, arti tujuh datah je. Melapiknya hana tah tujuh. Nyo hidung hana apa nak melapik. Berjam tu. Atau ada yang hanya melapik dah kan ke tu. Tuut. Nanti bukan puak nak ki, nyah apa nak melapik. Menyodoh melapik. Hana jam macu tu. Nyah nak tu.
Menyo nama najak bacuk napa nanti tak kadang-kadang naik nanti tak ni naik bukan tim on depan 2 on atas nama baik tutup mendum tho nya napa sebab yang YouTube nya kon kulihi tho jud ihi juduk tho bukan wajib berjab atas jud nya juduk tho juduk bacuk di tempat dia nak tergedi mesti tutup betul mesti orangnya tutup jab bacuk entang tu no jika atas nama pun ajak yang baik tutup mendum tutup mendum kerja dia pakai topi dia Kadang pi metu dah ya tunjuk je. Nya nata. Jadi sesuatu yang megak-gak ngetebak gak tanya. Dah tunjuk tak adanya nya nata. Dah pakai taban atau macam nung taban pakai taban kalau engkau pakai ni pakai cik nya dah pakai. Minta tunjuk taban lah. Nanti tujuh tu kaji. Bina aku lagi je benar ci. Nya dah pakai dah bukan tetap je. Betul dah tujuh tu nya dah tujuh benar juga je kerana ci pindah ya. Nanti lek cut. Mak kalau buat lam. Nanti ada yang tujuh dah benar ni. Kebanyakan ilmunya penting dia. Biar tak ke bubuk nak je menang. Hai tak tak guna orang ti kalut menang pakai je. Kira tinggal tuju ke arti je nan tak. Dah tak tu. Pindah. Sebab sebab tak benar bandar tujuh. Sebab abang tujuh benar cerita ke ikut doy dia. Anda hana tapi nah. Bandar tujuh tak mana cik. Cik juga kalau jadi tu je kang nah. Nya mesti benar tu. Berdua tu mana? Kita duduk tu ya. Bandar tujuh ya. Cerita ke lu. Anak saya betul. Bandar tajuknya. Kena. Dia ambil kat tujuh dia. Dia tambah pekerjaan. Tambah kah? Anak apa ni? Si bandar tujuh dia ke roh, ke roh. Minyak tak doa, ke nyawa hana doa tu. Ada hana pakai nya hana tak tujuh. Hana pakai je nya hana tak tujuh si. Dah tak tujuh mesti bukan ada bukan pakai taban. Pakai taban. Ke contoh winang dia. Winang ke temayang ke tujuh tu anjung telekom hana tak tujuh nah. Nya tak pakai tidak tu. Menanci. Pakai hantar. Nya tak apa ke? Nya raga ni pun Tegedi dah temayang rumah je aneng dia tu. Ya aneng ya leng lejer yang ada tujuh. Tai. Ana betul lah kata juga tu. Yang kemak katanya. Anda tegedi je bungkuh ana apa sih muka? Ye bungkuh gelas mana ya? Ban dah tujuh tak ada. Tujuh je bungkuh. Tak mana betul cak alam. Ana apa sih nah? Yang ambek arti dan tujuhnya bukan kemak katanya. Nah gini. Dia kemak dah. Nya nya tercek dapat duduk mana tak tujuh je kan. Tak ada dapat tercek alam. Yang nah. Hanya kira ata yang menggak-gak untuk gak tanya. Sebab bukan ata yang gelas mana yo di duduk nah. Sahaja bem tangkuk pada ya. Atuk aban mana tujuh. Tamak je nah. Tujuh tak. Betul tercek alam. Bak daun. Anak ki yang apa? Anak ki hana apa nanti peken tergedi melapik anak ki. Tunat mentang bukan anak ki betul baik melapik. Tunat. Nanti kon wajib. Anak ki kan berbicara bertikah. Meten atabek ya. Meten pol anak ki ya wajib berjab baik dia dong. Dia terjab, jabnya bukan baik melapik si tunat baik melapik. Itu wajib.
kita kini dapat cik dapat hana atas tuju. Yang dia mentang pok naki wajib berjap. Tibelah tini kena enggak juga. Tibelah aki tanya, ino aki mentang ada puan anak aki tengah mentang tini enggak juga. Sampai bagi orang yang kuasa ya. Orang hanya kuasa tu hanya kepejak banyak mesti kadang nak ki cek agaknya mesti yang kedua nya entah sama tanya entah rekod kadang tu ni akinya siap agaknya tu kan kejadian ni siap agaknya hanya mungkin untuk pejak pok nak ki hanya mungkin nanti dah minta umurnya hanya mungkin yang kedua entah sama yang kedua tanya entah rekod banyak. Jauh kalau nanti no. Jauh. Asabek nanti pun jauh. Kalau kamu tu berarti hanya hantar yang semayang. Betul tujuh no. Tunjuk. Nah orang buat tapi nyo hanya tak tujuh. Sebab wajib berjab nyan pot asabek. Asabek jauh ni temo ngan pot jauh. Kau nya ini. Kita mau nya sih. Mana hanya sih nah. Dia tu benar ni. Gaji dalam kesepitan dari matan. Okey bang? Hah? Nya hanya mempok fadilat jamaah ke? Hanya mesti imum lambat, anda imum dega-dega mentayang-tayang imum ada. Imum tehat, jadi bukan imum tehat, mentayang-tayang imum. Menyo zaman dia dan tak buat lagi bukan nyuna orang lambat-lambat nak cik order berlaku. Kalau kecek budak hanya kali budak kejut dah. Nyebabkan aminah amin al-Fatihah. Awak mak mau ke nak di mana? Hanapu. Aku dah. Menyebab amin yang kecuali dah apa. Bukan tebak bukan cibum tiga atau bukan amin yang amin. Awak mak mau begitu. Hanapu kan. Apa kan? Menyebab imam tak tuah kecuali dah. Yang biasa nak mi, yang ni orang cik kan nak mi aja. Jadi nak orang cik dia nak kan nak mi. Itinan yang you bertiga. Sebab bukan tiga-tiga ngon amin amin tiga-tiga malaikat dengan amin tiga-tiga dengan amin imam. Jadi tibang kata yang dia amin tiga orang imam, nyan amin imamnya tiga orang amin malaikat. Amin malaikatnya terima oleh Allah. Dia tiga terima aminnya dengan amin dia terima. Nyo talainnya hanya tiga. Takbiratul ihram hanya tiga, rukuk pi hanya tiga, ketika tempat ketika apa kan kata rukuk imam. Nya mau rukuk. Tidak nanti. Ketika imam kacat, artinya mulai tanya makmum. Tujuh nanti Allahu Akbar. Ketika imam katuh kajab ulai pada empat tujuh, artinya anda tujuh tanya. Nyan lagi nyan bawa mempok fadilat jamaah. Menyukai lagi nyan bagah nyan. Menyukai bagah dalam kitab menyuci tanya buat jamun. Nyan mempok fadilat satu. Menyum teh gaji benar nyan mempok fadilat jamaah fadilat 25. Yang kenya gagau yang dia nampak lain betul je. Jadi tanya ini mana punya pale nampak pada jemaah dah ke imam. Ni tak pono lah mungkin. Bahkan tak apalagi tak weh ke. Weh kan hana bukan tiga-tiga orang imam. Hanya je kau je.
Nanti kau yang buku nyam tahu nak bawa mandung. Mana kau jemaah nak? Mana menyuruhnya gedong likut. Gaknya mentang tidak tadi. Yang likut. Menyuruhnya gedong likut imumnya yang bahaya itu. Yang mandung tak bawa. Mandung menyuruh. Gagaknya tidak. Gagaknya tidak bukan oleh yang mempunyai fadilat jamaah. Jamaah tak. Tapi fadilat 27-nya ya. Berarti saya dia bukan tamita fadilat 27. Untuk kena fadilat tertu mempunyai. Gagak peraan itu. Ini agaknya bukan dah nak ikut, buat hang ketim. Nanti hana kabur, dah hang ikut. Jemaah 5 minit 3 lamnya kan agaknya apa jemaah. Tai ngai imum. Jangan tah imum, pakai ikut imum lah. Agaknya. Hanali fadilat bukan pahala awal je macam kon nambah je. Bukan buat hotel pertama, hotel kedua, hotel kelima, hotel keempat, hotel kelima, hotel keenam sah. Yang fadilatnya hanya terangkan jemaahnya hanya saja wajib. Anda tinggal haji hak yang kalah teman anda bawa wajib je asyik mentau. Tergedi imum ka bukan ka geduk dak akhir wajib je asyik mentau ni. Naji bukan lego li tanya bukan tanpa ada hana tahdir Jumaat yang kau tulis dalam kumnafi. Itu catat tanya dalam buku umum nafi. Mana tanya tajak walaupun telat hana orang kena ni. Nyan ci orang aja ni mana? Dia galatan dengan untuk nyala. Jangan kerja cuma. Ni orang je cuma gaya bawa benar. Bukan hani mu gaya duduk reaki. Tu benar Allah Akbar. Sebab fadilat jemaahnya raya dah tak kelebihannya. Yang doa bukan doa mustajabah tu pada Jumaat. Kira ketika lam khatib gaya macam mimbar. Nya tanya bermompok macam telawud bukan 80. Ni air tak fadilat ni. Kepampun dia bukan air apa je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim nya tegala kafir ke mimbar. 30 minit dia betul dah kena. Hanya tu 30. Hanya bukan di bang kata yang kelam bukan ahli Jumaat. Ahli Jumaatnya bukan baca Fatihah 7 go. Baca qul hu 7 go. Al-Falaq tu juga, An-Nahl tu juga. Yang kepelagah keluarga daripada fitnah dunia dan akhirat. Bukan kaya tak betul lagi. Maka dia apa benar buka alatan kau nyan ketuk buku. Anjak hang je ni. Jadi kau mak bukunya mentau ni bukannya catatan apa no new hadir bukan bak wate pertama. Nya bukan taolah kanya ge kurban tabah unta nyandum pahala ni. Wate pertamanya oleh teman tu boh ni. Hana ni na onja jemaah na teman tu boh. Nya hana wali hingga teman Jumaat. Nya wate pertama. Wate kedua muwate kena leh jarang orang na. Wate keenam tu kalau kata macam mimbar. Nyo kaki mimbar nale ke tok buku tu. Hata-hata na watenya orang je Jumaat.
Mungkin tama tapi kan yang ujian anaknya Han. Mungkin tama. Kapten si ujian betul lah ya. Kajian ni leh talak tu kitab dah.